Kata konti gila kan. Adalah sesetengah konti memang kena tapau. Assalamualaikum. Hari ni kita di AFN Performance. Hari ni sebiji S70 datang dekat AFN Performance Sungai Bakap, Pulau Pinang. So S70 ni asal dia dah stage 1. Sekarang kita nak buat stage 2 lah. So kita tukar dia punya intake, downpipe dengan exhaust lah. So kereta ni ada valvetronic. Jadi kita payung dia punya port and bank. So korang tengok S70 ni, ramai yang kata konti gila kan. Adalah sesetengah konti memang kena tapau. Contohnya C200, C180 Mercedes kan, ataupun BMW 116R, BMW, ada beberapa lah. Lepas tu Honda FE pun mungkin akan kena dengan dia. So yang ni best lah, family car boleh, nak laju boleh, dalam pun comfort. Bagi aku suka lah S70 ni. Walaupun dia masih lagi bukan dalam kategori kereta sukan lah. Tapi dia dikira kereta family yang laju. Sebab apa? Satu, 7 speed, dual clutch lah. Cuma dia datang dengan 1.5 turbo, 3 silinder. Yang paling baru punya S70 yang baru keluar berapa bulan lepas kot. Dah keluar 4 silinder, yang tu lagi laju. Sebab yang tu dia punya stok pun dah 180 horse. Yang ni stok 150. So aku tak tahulah owner lama S70 kan. Aku takut dia orang pergi beli yang 4 silinder pula, makan modal kan. Tu lah S70 dia keluar, dia pergi upgrade. So owner S70 tengok daripada 3 silinder pergi 4 silinder, memang kecewa sikit lah. Kalau aku pun aku kecewa juga. Aku pun nak pakai 4 silinder, betul tak? So daripada dia punya seat belakang apa semua, bagi aku memang teknologi dah canggih lah kan. Auto lane assist, auto hold brake, semua ada, sport mode apa semua. Okay, so stage 2 dengan point and bend, jadi kita payung.